oh Indonesia ni market besar. Sebenarnya tak ada mana pun. Kalau pada saya, based on data yang saya melihat, tak ada mana pun. Mereka sebenarnya, sentimen mereka takut dengan orang kita masuk sana lebih besar. Union mereka, sebab tu mereka tidak ada government agency yang protect their industry, but their union is strong. Apa yang berlaku, mereka ini yang control supaya kemasukan, especially orang Malaysia, anak seni Malaysia ke sana, dia akan control. Kerana they know that Malaysian punya anak seni kalau masuk sana, mereka akan tergugat. Bakat kita lebih hebat. Kalau you ingat pada zaman-zaman era-era Barry Prima, Zira Jalil dulu yang ketika kolaborasi apa semua kan. Bila Siti Nurhaliza masuk Indonesia, siapa lagi popular? Siti Nurhaliza ke penyanyi diorang? Siti Nurhaliza. Too Fat masuk ketika tu. Slam, Surge. Lepas tu apa jadi? Tutup. Dan hari ni kalau kita tengok kartun, siapa yang popular kat sana? Kartun diorang ke kartun kita? Ya, Pipin. Yes, orang tak nampak daripada sudut bahawa actually bakat kita ni sebenarnya kalau betul dibuka di sana, macam mana kita buka mereka, bakat kita anytime overthrown dia orang punya bakat. Benda tu terbukti, benda tu dah ada data. Saya tak cakap benda ni tanpa data. Zaman penyanyi apa semua dulu, dalam pelakon, zaman dulu ingat tu, Zila Jalil dah meletup-letup, nama zaman Syaiful Aini meletup di Indonesia. Nama tu, kenapa hari ni bakat-bakat muda hari ni agak sukar nak masuk ke sana? Jadi saya bercerita tentang data yang pernah berlaku dan kenapa data itu tiba-tiba hari ni. Kerana union diorang memang solid. On the positive side juga, sepatutnya Malaysia kena ada union macam ni yang protect kita punya local interest. Malangnya Malaysia kita lebih kepada ekonomi terbuka, dan at the end of the day any masuklah Malaysia dengan tidak sedar bahawa orang tempatan mula kita takut menjadi kera di hutan, disusukan, anak di rumah, mati kelaparan. Sebenarnya di Malaysia, ratio pendapatan filem kita lebih bagus daripada diorang. Diorang ada populasi yang tinggi, contoh 2 juta, 200 juta, 200, 300. Katalah 200, kita ambil yang mudah, 200. Kalau katakan kita tengok antara filem dia yang terbesar, collect pun, berapa juta je orang tengok? Not even 10% of their population. Kan? Macam kita, we can reach up to 10% of our population yang pernah ada yang collect sampai 2-3 juta populasi yang tengok. So, diorang punya average, I think if dia is only 1% tak sampai, 2% because they have 200 million. Kalau you tengok populasi yang masuk, kita boleh check dia punya data. Kalau you bahagi dengan populasi dia, berapa persen aja yang penonton ke sana, kan? Berbandingkan kita, walaupun kita ada 30 juta lebih, tetapi sekarang average filem kita boleh pergi 10, 20, 30, 40, in fact 90 million gross. Sebenarnya populasi kita to the ratio, we are much more better in returns than them. Kalau kita pecah balik ratio dia per capita tu, jadi berapa? Benda-benda ni yang saya selalu argue. Benda-benda ni saya selalu educate ketika saya dalam finance bahawa actually Malaysia is a good place juga to invest. It's just that make sure you find the right person. Sebab tu Fina dulu bila saya nak keluarkan dana, ketika tu saya keluarkan banyak dana. Sampai hari ni pun ada lagi video orang cerita tentang zaman saya lah dana paling banyak, kerana penjelasan saya kepada pihak kementerian ketika itu, kepada MOF, menampakkan kitaran ekonomi dekat bawah tu bergerak macam mana, diorang baru nampak. Diorang boleh nampak dengan terang dan jelas.